Hello, Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Afiq Ahmad. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu, mungkin juga ada yang tahu. Dalam video kali ni, aku ada nak upgrade dan custom sedikit dia punya core ni. Jadi korang semua stay tune. Jom kita tengok dulu before and after. Yes, video ni tak ambil masa lama pun. Korang tengok aku punya timing kat bawah tu sekejap je kan, beberapa minit je kan. Yes, video ni sekejap saja. Let's go, sebab aku nak tunjuk dia punya before and after. Berapa kali let's go dah ni. Let's go! Ni yang asal lah, Garuban yang asal. This Dragon X Garuban yang aku namakan dan pakai basic punya core lah. So aku nak custom dia punya core dia pula. Let's go. So ini, ni aku decide, aku buka sikit and aku decide untuk buat video terus lah. Ini aja. Tekan unboxing dulu. Dah packaging macam ni kan. Lama. Kalau korang berteka ini daripada mana? Komen di ruang komen. So, jom kita tengok perbezaan dia before after. First aku kena buka dulu lah. Kita buka dulu drive Garuban ni, kita bedah siasat dulu. Okey, ni core tak tepi. So inilah dia before and after. Nanti aku tak sebelah-sebelah lah buat editing nanti. Before after. Jom kita tengok kita main macam mana. Tak tepi dulu, benda-benda lah lain. Okay, perbezaan dia Ketiga. So this is my new Garuban, tapi yang ni bagi aku dia still lagi lawa lah. Dia punya warna putih dan sebagainya, ni lawa lagi. So aku nak combine lah yang ni, core yang ni dengan core yang ni. Jom kita gabung. 1, 2, go! Alright, so siap. Aku punya custom made tukar core. Aku tukar kat bahagian dalam tu je, dua tu je. So yang ni nanti aku akan handle lah yang ni sebagai spare part untuk core lah. Mantap. Let's go. Kita test 1, 2, 3 B5. Tu rasalah beza. Sekarang dia dah jadi power type only. 1, 2, 3 B5. Alah, tak kena pula. So this is my Dragon X Garuban. Mantap. By the way, jangan lupa untuk subscribe, leave like and comment. Share lah video ni supaya video kentang aku, YouTube channel kentang aku ni makin growing. Semangat sikit aku nak buat video akan datang. Alright. Settle. So settle aku punya Dragon X Garuban aku. Sampai di sini saja aku punya video. Korang boleh komen down below apa lagi korang tengok tentang bidaman ataupun bottleman ataupun apa-apa sajalah. Korang komen je kat bawah. Aku akan buat video insya-Allah. Yang mana aku rasa relevan untuk aku buat, yang mana aku rasa aku mampu buat, aku buat insya-Allah. So this is my new drive Garuban atau aku namakan dia sebagai Dragon X Garuban. Yes. See you on the next video. Jangan lupa berselawat. Assalamualaikum.